Good morning YouTube. Cantik kan? Selamat pagi. Sawadikap. Pagi yang kedua di harian. Kita lambat sikit je bangun. Lepas tu kita terlepas satu view sunset. Sunrise. Cantik. Dia macam dilindungi oleh gunung-gunung di sekeliling Hanai. Wow. So insyaAllah nanti esok kita tunjukkan gambar time lapse kot. Matahari naik di celah-celah gunung di Hanai. Sebab bilik 37 dia agak tinggi, dan bangunan di Hanai ni tak ada tinggi sangat. Dia rendah-rendah je. Jadi clear lah gambar langit dan gunung dan matahari. So hari kedua, nak pergi ke mana? Jom. Ribut. Sebesar-besar alam. Bau siapa? Bau lupa. Cepat je. Okey. Sekali lah ramai-ramai kan? Dua orang. Apa lah. Fiz, kita nak pergi mana ni? Cangkuap Cam. Hah? Jepri. Ni nak bawa kamera nampak terus kan? Apa? Di sana dah. Tak apa. Duduk lagi gambar dia. Duduk lah, di 60 lah. Oh. Alik ni cuba tekan macam ni. Betul lagi anak dia kan. Kita ada dekat sini ni. Sini. Paling sini. Oh. Dua, tiga. Kita orang pertama ke? Okey. ATV 700. Gimana? Oh, 20 minit. Dari Friday 700. 700. Tak naik? Macam mana? Kanak-kanak di bawah kita 700 okey. Habis? nak naik ke? Pina naik gajah? Okey. Okey, naik gajah. Boleh? Okey. Boleh ya? Ha? Naik gajah je. Naik jaket. Yang Ha? dia tak safe ke? Tahu? Nak ke tak nak? Bagi makan gajah mana?
Jom nak naik. Gini? Ah. Tak ada orang lagi. Apa tu? Jalan tu kan? Kita nak naik dah. Naik je lah. Boleh naik je. Habis je dah. Naik lah. Naik Melaka je. Kita naik. Habis kita naik gajah tau. Ha, cepatlah. Bagi makan dulu. Okey, kalau dia okey, kita naik. Bayar kat sana. Kalau awak okey naik gajah, kita naik gajah tau. Okey. Tak ambil kot. Ya. Bagi banyaknya banana dia. Oh, sana. Sini sana sekarang. Sini tak ada. Jom kita pergi sana. Ha, jom. Bis, nampak bis tu? No bis. Tu bis tu. Sana tu. Nampak dah? Macam ada hitam tu. Macam gajah warna hitam. Ha, gajah hitam. Wow. Jomlah kita naik. Kita try naik gajah boleh? Habis bagi makan dulu. Kalau boleh naik gajah, kita naik gajah ya. Okey. Apa pegangkan apa? Dekat lah. Dia letak kat atas. Lepas tu nampak lah orang ni. Oh, dah tengok lagi situ. Bagi. Boleh lapar lah. Habis. Belakang. One more belakang balik. Oh. Ini balik lah. Bagi. Baling kat belakang pula, baling kat belakang. Ambil baling kat belakang. Saya kau lagi kat belakang, nampak tak? Tu anak dia kat belakang. Baling kat belakang. Baling kat belakang. Boleh tak? Tak ya, Mak. Kalau tu 100 baht. Satu bag. Wow. Nak naik gajah. Habis. Kita nak tahu macam tu. Kita naik gajah nak? Kita naik nak? Habis. Kita naik gajah tau. Jadi beli tiket tau. Tapi nak ambil gambar.
belakang lah. Bagian belakang tu. Balik kuat-kuat. Tak kena. Sekejap, Mami. Balik kuat. Dah boleh naik gajah dah? 8 tahun. Yang belakang? 4. Habis. Habis. Boleh pagi lagi pada mana? Bagi lagi ke? Kita pergi panjat mana? Ya, okey. Kita bagi kat sana. Nak mana? Bukan ni ke sana? Ha. Oh, simpan sana. Ni ada kan? Ya. Ni dah banyak dah kaki. Yang ni dah kenyang dah. Kita kena naik pula. Kita kena naik gajah. Gajah boleh naik tau. Nak naik? Okay, jom. Jom. Ha, ni gambar. Tapi nak pagi. Tak bagi gajah makan. Kita nak naik gajah dah. Lepas naik gajah, kita bagi dia makan. Okey? Gajah. Kena ni. Ha. Saya berat sikit tak apa. Tak ada masalah kan? Rasa gajah besar daripada kita. Berapa? Ambil duit ni. 450 ada. Setengah 500 lah. Ekor tinggi. One big, one small. Saya dengan ni. Bapak first. Okey. Kita buka yang lain. Buka dulu. Saya nak dulu kan? Okey. Sekejap je. Sekejap je. Okey. Oh. Oh, Riz. Oh. Ini gajah berapa tahun ni? Berapa tahun gajah ni? 30. 30 dah? Muda lagi ada? Dah tu. Naik. Tuaหมดเลยทั้งดึงทั้งเช็ดทั้งประคองโอ้เป็น2 ชั่วโมงกว่า Bye bye. Ambil depan dah. Tolak depan. Okey. Do you speak Malay? tapi Malay English okay Malay. Malay no Malay no. English okay. Malay good Malay Okay. How old? Oh 16 years old Is Alisa how old? 16. Name it. เนมาร่ำรวย Lap. ร่ำรวย Lam. Lam. Wait. ร่ำรวยเงินเยอะเงินรวย Wait. เนี่ย Girl. Boy. เท่เท่ Girl. Gajah kita minum air. Apa? Ha? Apa lagi? Kita duduk Johor. Kerja sana. Aku Kelantan ni ya. Ha.
Udah telanjang ya. Hah? Telanjang ya. Lama dah kau main gajah? Baru 2 tahun Tani tu. Senang ke payah main kau ni? Oh iya? Takut ke? Bukan daddy. Pergi tepi. Cengai. Beli esok 3 hari di sini. Kelik raya dulu. Dapat banyak kelik raya haji dulu. Lepas raya haji tu bawa balik Johor. Duduk baby listen ya. Baby listen semua. Already fit. Yeah. No. There. How old? 1 year. One day. One day? Yeah. That yesterday. Yeah. One day. Wow. One day. One day. Oh. I 5 hours. 5 hours. Yeah, 5 hours. Labor. One day. 74 hours. 74. Good girl. Good. Yeah. Good. Oh. Tên nó xài tuột nói đâu. Tên. Dancing. Don't see. Shy. Naik jalan naik gajah ya? Berapa kali orang di sini kan? Ini kita pertama. First time. Oh. Tengok anak gajah. Mana Fiz tu? Baby elephant tu. Baby. Hah? Mari bawa anak. Masya Allah. Oh, tu gajah berak tu. Nampak? Gajah berak. Gajah berak. Oh, ekor pendek ni. Gajah ekor. Fiz, kita masuk hutan, Fiz. Ada anak-anak. Ada anak. Anak tengah minum susu. Ya. Malam anak dia? Baru. Ya, dia ni berapa kali setahun ibu anak? Dia mengandung 2 tahun bang. 2 tahun mengandung aja. Masa dia mengandung tu tak kerja dia? Ada muak kat orang. Ada muak orang dia boleh lah. Kalau tayu kat dia tak boleh. Tak boleh ya? Dia laju kat sini. Gajah umur apa? 30 tahun. Yang tadi tu ke baby ke? Baby baru sehari. Baby baru. Gajah ni dah besar. Dia. Terima kasih, yang.
Seronok tak nak pergi ajar? Seronok tak? Mami kat depan tu. Oh. Kau ingat kota banyak dulu. Di sana. Karena ada sayur Pak Motang, saya jalan kemari. Oh, jalan mari. Jalan tas pada Talanyang. Biar enggak ya. Baru masuk pergi sih kita nak mutu. Laju juga dia jalan ni. Laju tak datang. Kita datang kita kaki dia ni batu lah. Batu sakit deh. Sakit masuk le lubang je, le bunga je. Oh, gegon ni pun supaya manusia juga lah tadi. Jalan kerah-kerah dia slow. Dia lama. Ini tak jalan. Berapa ekor ni awak jalan? 3? Ya, sini jadi 13 ekor. 13 ekor sahur. Lepas ni dia waduh 2. Mula 2 ekor. Oh. Lepas beranak ekor. Kira sini banyak hak naik apa? Beranak sendiri lah. Bukan hak dia lah. Di sini dia tak lejak. Salah. Bajak yang tak benar. Lejak mah selalu dah. Dia tahu lejak dia. Kalau nak pera, beranak gapo tak ada gapo. Dia surat je. Oh, dia ada IC dia. IC. Dia ada IC dia. Ada IC, ada gambar dia. Gua ni ada gambar juga deh. Ada, dia boh melek je tu. Kau ya. Dia mari pesak pelan, kau nak. Oh, ya. Kau nak beli di gambar itu tu. Berak lagi. Oh. Dia berak. Kau tu. Makan ni. Dia makan apa tu ni? Makan pokoknya ni makanan je ni. Oh ni. Makanan mudah ni bang. Oh, kena mudah kan ni? Dia makan belakang kali. Tu tani minta ikat lupuk dia. Ya. Faham padi dia sudah ngeter kan. Oh, tu dia makan ke ni? Makan. Oh, memang gitu je makan dia. Mungkin Tani sini. mudah ke pun. Buah tu dia jarang lah. Apa? Buah. Macam pisang ke apa tu. Makan dah. Orang jaga je. Dia hak tu mahal sikit lah. Ni kita ada nak beli pengani kita gimbek ni. Oh, dia nak makan tu. Makan dia. Nak beli. Dah kerja pun kita kat gimbek. Dia gimbek pagi pas subuh gimbek pen. Kalau tebu tu dia beri sungguh ke? Makan tu. Kali nak banyak tu. Tak ada kat ni? Banyak kali. Dia buat tajam sikit. Dia tajam. Dia tanya makan rumah malam, tertukar pelan. Oh, kena memang gitu je bagi aja. Dia pengal lembu ah. Pengal lembu ya deh. Cuma jenis besar nah. Lembu dia makan pun yang malam ke. Gua ni kalau masa kita jaga dia molek, dia tak backing pun tak backing Dia makan sapak. Okay, stop half minute lah. I have to kading kata. Oh. Yeah, food like from Liston kading kata original. Yeah. For 300 baht for little eat hungry. My food. Yeah. 300. Yeah. Ayo look lah. Kading. Sure kading kata. Yeah. Kading kata. For papa, for mama. Ini 300 baht kading kata. Ceng. Oh, di sini. Gading ori. Ada ori. Ni tak. Ni ke ni? Gading tak? Gading ke? Ini 500 baht saya jual. 500. Ya ada tali. Ada tali ni. Mana tu gelang? Biar itin dah beli. Beli gelang lah yang ada nak. Duit dengan dia. Dah ni tolong saya. Saya pagi ni. Tak ada gapa-gapa kosong Tak ada apa. Betul Kosong 300 kok. 30 ya. Boleh kita ambil. Mana sekejap? Tengok buat tu. Ini tak boleh pakai kita. Setakat buat hiasan tu boleh. Tu beri kereta tu ni. Banyak kena beri kereta. Ori ke? Kopi. Betul Ini pun Ini. Nanti tu beli mana duit? Apa besan lah apa. Apa tu 400 tu. B. Somebody siapa? So 3. 900. Yeah, not 900. I send you 100. Yeah. Okay. Terus anjing dia.
Banana. Banana, yai, banana. Lajunya banana. Yai. Và bên ngôi là không. Em chưa đuôi. Nhưng mà là ghê, xem đi. Ada juga hok jenis kelabu ni. Apa lah lain? Dia lagi makan. Oh, dia mati. Bagi satu-satu. Sudahlah, waktu tadi baby. Okey. Dia memang ada kuih masing-masing ni. Okey, okey. Baik, ada ciri lah. Tekan penuh. Okey, dah. Sama-sama. Okey, Afi naik dulu. Sama-sama. Selamat Raya. Okey, sama-sama. Okey. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Sampai gajah. Ya, ambil video gajah jalan. Bye-bye. Ada? Hah? Dah ni. Kakak tengok gambar naik gajah dulu dah. Gajah. Dah, foto naik gajah tengok dulu dah. Foto kenangan kami. Kenangan. Nah, Berapa satu? 200 baht satu. 200 baht satu. Ya. Ambil dua lah ke. Ambil dua nak. Ambil mana? Mana yang? Bagi hak ni lah. Ni ke? Oh, ni satu. Ni. Okey, dua. Lepas tu bagi free dah. Bagi gambar je. Tak boleh. Naik 600 baht. Nah. Ni Kak. Nah, ni. Bagi banyak-banyak. Bagi banyak-banyak habis. Bagi dua terus. Lagi. Sana pun ada juga. 1, 2, 3, 4. Nah. Bagi semua. Bagi semua je. Nak? Dia bagi semua. Kenyang dah. Oh, dia makan semua. Tak ada renai kita. Aku payah lagi je.
Ya tak lama dah lah. Yalah, orang lama mungkin kenal kot. Pak budak-budak dia tak jalan mana. Dia sampai pak sepadan dia. Oh. Pak mulai ni lah. Oh, kat Gulen lah. Kalau orang dulu abang-abang kita tu suka kenal. Sebab dia main kotor juga pun. Oh. Sambil-sambil bagi makan dekat gajah ni dengan Hafiz, so sempat lagilah sembang-sembang small talk dengan abang yang mengendali gajah ni. So basically dia pun rasa terharu dengan kita orang sebab ada rasa kenangan dia semasa dia di Malaysia dulu dekat area Ratu Panjang. Last sekali dia ajak kita orang bergambar dengan gajah buat satu macam bentuk terima kasih. Thank you macam tu nanti dekat penghujung video ni nanti. So agak terharu jugalah kan bila short punya trip ni dekat gajah ni. So kita boleh mengenali abang yang pengendali gajah ni dengan lebih macam cakap mesra lah kan. And also kita tahulah sedikit berkenaan dengan perangai gajah ni. Okay. Alhamdulillah, sampai sini sahaja dulu untuk trip di Hanyai bahagian yang ketiga. Terima kasih kerana menonton. Banyak lagi aktiviti menarik yang korang mesti teruja dan nak tengok, dan kami akan kongsikan pada video akan datang di bahagian yang keempat. Jumpa lagi next video. Ini merupakan serba sedikit bahagian keempat untuk tontonan korang. Jumpa next video guys. Tetap lurus. You dekat. Habis, tengok habis.